Sebab saya pengkhususan saya adalah Quran. Saya belajar Quran saja sepanjang hidup saya lah. Masa belajar sekolah sampai ke Azhar pun saya belajar Quran dia. Ya, pengkhususan saya memang Quran. Baik, tuan-tuan boleh semak, tuan-tuan hafal tu. Sebaik-baiknya walaupun tuan-tuan hafal, tuan-tuan buka di mushaf. Saya bagi wakaf dia berdasarkan nafas saya, bukan nafas tuan-tuan ya. Sebab saya ada tempat-tempat yang nafas saya tak cukup, pendek lah ya. Tapi masa kita baca talaqi nanti, lepas isyak nanti, kita baca ikut apa yang diwakafkan ya. Baik, mula-mula kita tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat ya. Seperti mana semalam ada ceramah kita menyebut ya, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, iaitu ittifaq segala qurra, a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4 di kalangan para sahabat, ijma' para sahabat ya, dan a'immatul arba'ah, a'immah iaitu imam mazhab yang 4 mengatakan bahawa surah Al-Fatihah 7 ayat. Cuma cara mengira dia tu berbeza lah ya. Kita ni berdasarkan kepada bacaan apa tuan-tuan yang kita baca ni, ada baca riwayat Hafs an Asim, riwayat kita riwayat Hafs, imam dia Imam Asim bin Najud Al-Kufi, yang mana dia mengambil daripada gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, yang mana dia ambil daripada gurunya 5 orang sahabat, dan sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya sanad kita itu sanad yang tidak terputus, tidak pergi kiri kanan tuan-tuan, dia direct terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bacaan kita ni berdasarkan kepada riwayat Hafs, Tariq Syatibi ya, Imam Syatibi, berdasarkan kepada mat dia, hukum mat dia, mat jaiz, mat silah tawilah ya, semua kita baca 4 atau 5 harakat. 5 harakat ni biasanya Tariq Ibn Jazari ya. Baik tuan-tuan. Dah buka ya surah kita, surah Al-Fatihah dulu. Surah Fatihah. InsyaAllah besok kelas tajwid saya akan kupas permulaan mukadimah bagi, kalau sempat, surah Fatihah ya. Tapi yang ini secara ringkas sajalah surah Fatihah. Surah Fatihah ni kalau kita baca tuan-tuan ya, basmalah tu dah dikira sebagai satu ayat yang pertama ya. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin tu adalah ayat yang kedua, dan seterusnya lah ya, sampailah waladhdallin ayat yang ke-7 ya. Jadi kita boleh baca berhenti-henti ya, bismillah, kemudian kita berhenti pada alamin, pada ar-rahim, kita berhenti pada malik yaumiddin, kita berhenti pada 7 tempat tadi ya. Ataupun kalau tuan-tuan nak sambung, tuan-tuan berhenti pada 4 tempat pada waqaf tam ya. Pertama kita berhenti pada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu yang kedua. Waqaf pada ad-din tu waqaf tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu waqaf tam yang ketiga ya. Dan waqaf tam yang keempat pada ayat yang ke-7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 4 ya. 4 waqaf tam situ ya. Baik tuan-tuan, kita talaqi surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita boleh berhenti pada alaihim yang pertama Siratal ladzina an'amta alaihim. Situ jaiz, waqaf dia jaiz pada pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Pendapat kalau kita Sirajul Qari dia menyebut waqaf di situ adalah waqaf jaiz. Berdasarkan kepada apa yang dipunyai oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau tuan-tuan nak berhenti, kalau berhenti kat alaihim yang kedua tu waqaf dia waqaf qabih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ qabih, tak eloklah. Tapi kalau emergency berhenti tak apa, tak usah. Tapi kena jagalah tempat-tempat yang tidak seharusnya kita berhenti. Tapi dia tidak salah lah, dia adalah berdosa. Begitu. Baik, tuan-tuan kita tengok surah At-Tabarak, Suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Tuan jangan baca wa ala, jangan hu tu kena tekankan bunyi dia. Kalau tuan-tuan ataupun tuan-tuan matikan wahwa matikan dia, itu bukan riwayat haf baca. Wa huwa ba'da wawi wal fal wala miha wa hiya askin radiyan baridan hala. Riwayat Kisai, riwayat Qalun, riwayat Abu Amru, dia baca dengan wahwa. Jadi kalau kita baca wahwa matikan ha, maka bacaan itu bukan bacaan riwayat haf. Bacaan riwayat apa? Radiyan baridan hala. Ra ni adalah Kisai, baridan ba ni Qalun, hala ha ni adalah Abu Amru. 3 qiraat. Lari wa huwa ba'da wawi wal fal wala miya wa hiya askin radiyan baridan hala, kata Imam Syatibi. Dia kata apa? Wa huwa, ha tu pada kalimah huwa. Wa huwa ba'da waw, selepas waw, ataupun sebelum huruf ha ni ada huruf fa, contohnya fa huwa, ataupun sebelum huruf huwa ni ada huruf lam, la huwa, ataupun kalimah hiya, fa hiya, wa hiya, la hiya, mesti kita baca dengan baris dengan sempurna. Wa huwa ala, begitu. Dengan wa huwa. Kalau kita mati dengan dia, baca riwayat apa? Kisai, Qalun, Abu Amru. Lari rawi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. وهو ha tu jangan jaga elok-elok.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت min tu ikhfa, baca ikhfa ya, dengung dua harakat, min tafawut. farji'il basara hal tara min futur. far tebal ra, jangan tebal fa. farji fa ra tu yang tebal ya. farji'il basar yang macam basara yang tebal apa, sad dengan ra. farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر basar dengan basar ba itu ya. ilaikal basar dia dan basar jadi huruf ba, jadi huruf ba basar dia. yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. wa huwa hasir, ra tu nipis ya, nah hasir ada tebal ra, dinipis ke ra. wa huwa hasir nipis ya. wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha وجعلناها رجوما للشياطين. Sya jangan macam syaya dengan syaya nipis dulu lisyayatin, macam kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitan. Yang baca syai jangan muncung syai bahasa apa, syayatin lisyaya ini syaya tu cakap Jawa tu kan. waja'alnaha rujuman lisyayatin. وأعتدنا لهم عذاب السعير. السعير را تنفيذ ir sa'ir yang sa'ir waktu kabar ra. Sebab apa? Sebab sebelum ra ni mati dia ada huruf mad baris bawah, ain tu baris bawah ya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Kita jumpa jahannam, nun bersabdu tu wajib dengung ya. Jahannam wa bi'sa. Jangan bi'sa, bi'sa ya. Itu huruf ba baris bawah, ba bawah b punya, bawah b, bi'sa ya. Al-masir, ma nipis, sa tebal. Masir, orang nipis. Ini payah sikit lah lidah Melayu ni ya. Boleh orang Melayu lagi handal baca orang Arab. Ma nipis tengok al-masir, masir ni pira ya, sebut al-masir, sebut wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور wahia, wah sebelum tadi kita tu wahua, kita tu wahia pula ya. Yang baca wahia gitu ya. Idza itu baca dengan 4 atau 5 rakaat ya. Jangan tinggalkan. Takadu tamayyazu minal ghayr. Jangan baca ghaiz. Itu zai. Takadu tamayyazu zai. Minal ghayr. Allah bunyi dia begitu ya. Ghayr. Jangan ghaiz. Itu zai. Tukar huruf tu kesalahan besar tu tuan-tuan ya, kesalahan besar. Kesalahan jari yang dia. Takanu tamayyazu minal ghayr. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها. Yang macam khazana, khazana, kha tebal ya, jangan macam kha. Khazana, khaza. Yang macam khazana atau zai pula jadi tebal. Ya? Kena imbang dia elok ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. قالوا بلى قد جاءنا نذير. Ini contoh kena hati-hati ya. Qalu bala qad kena qalqalah. Kalau tuan-tuan tak qalqalah, tak bunyi qalqalah dia menyambut huruf jim, dia akan jadi macam idgham. Qad ja, nampak tu ya. Kalau kita tak qalqalah kendal, qad tak detakkan dia akan bunyi macam mana? Qad ja, dia akan jadi idgham dal dalam huruf jim. Ya. Tak boleh diidghamkan dia. Mesti zahirkan sifat qalqalah tu. Qad ja gitu ya. Qad ja. Nampak? Bila qad ja, dal masuk dalam jim. Sekarang ni dal bertanda mati. Bila bertanda mati artinya wajib kita izharkan dia dengan bunyi qalqalah. Ya, sebab dal ni huruf qalqalah. Qalu bala qad ja'ana nadhir. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
Fakadzab faqalah ya. Fakadzabna, lembut je ba tu, lembut sebut. Jangan fakadzab dengan tebal. Fakazzabna, jangan fakazzabna. Tu keras bunyi dia. Ba ni dia tepi bibir je, dia main lembut dekat bibir tu ya. Fakazzabna wa qulna ma nazzala, jangan ma nazzala, zala jangan macam dengan za. Ma nazzala Allah min baca dengan ikhfa ya, min syai', kemudian dengan 6 harakat ya. Wa qulna ma nazzala Allah min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Tuan-tuan jangan melampau sebab huruf kaf dhalalin kabir, kab yang buat ke situ. Dia kaf ni keluar hamas dia tu ketiga sukun. Ya? Ketiga dia wasal berbaris, dia hamas dia lahan sikit ya, dia tidak kuat. Jangan baca illa fi dhalalin kabir, kabir jangan bunyi hangas, jangan bunyi begitu. Fi dhalalin kabir, ka gitu ya, ka. Tapi kalau kita azan ya, akbar, keluarnya ni kuat sebab dia sukun. Beza dia ketiga berbaris, ketiga wasal dan ketiga waqaf tak sama. In antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Baik, quality control tuan-tuan nak menentukan tuan-tuan ni boleh mengawal tajwid jika tuan-tuan tengok pada nun bersabdu. Kalau tuan-tuan langgar je nun bersabdu ni kan, tak dengung dia, artinya tuan-tuan fail pada hukum yang paling asas. Nun dengan mim bersabdu, jaga, mesti dengungkan dia. Kunna, itu dia punya apa? Quality control dia tu. Jaga dia elok banyak ni kita jumpa nun bersabdu ni ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna. Dua. Sampai situ mesti dengung, wajib dengung ya. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Bidhambihim, situ baca dengan nun mati bertemu ba iqlab ya. Jangan kemam, zam dengan kemam, letak je zam, letak bibir antara bibir yang kemam, dengan kemam je. Macam mana kemam? Zam, kemam, jangan kemam ya. Zambihim, hukum iqlab sama dengan irfa' syafawi ya. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. إن الذين يخشون ربهم
rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Tengok sini ya. Ada dua sini. Rabbahum itu ikhfa syafawi. Ya, rabbahum sama dengan bizambihim. Sama dia punya bunyi dia, tapi huruf dia tak sama. Yang tadi nun mati bertemu dengan huruf ba. Ya, bizambihim nun mati bertemu ba. Ini mim mati bertemu huruf ba. Ya, sama bunyi dia. Iqlab dengan ikhfa syafawi sama. Rabbuhum bil ghaib bidzambihim sama. Hukum tak sama. Satu hukum iqlab, satu hukum ikhfa syafawi. Ya. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. وأسروا قولكم أو اجهروا به ru tebal ya. Si ni pe asirru. Bila kita masuk huruf ra baru tebal. Dengan wajah asirru jadi huruf sad. Asirru jadi huruf sad. Asirru. Ya. Kena cermat ya, saya sebut ya. Asirru qawlakum awij. Qaqalah situ, jangan awij. Jangan bunyi angin. Mesti bunyi detak. Awij, jangan wij. Menyalahi sifat. Sebab jim bukan sifat dia hamas. Hamas dia apa? Keluar angin. Ini keluar detak. Awij gitu ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Kenapa kita tak boleh berhenti? Wa kulu min rizqihi. Sebab ada ya situ. Kenapa tak boleh? Kita berhenti dengan wa kulu min rizqihi. Matikan dia. Sebab ha ini ha dhamir. Ganti nama. Ya, bukan ya yang pada selepas huruf ya tu, itu dia bukan mat, maksilah. Ya, maksilah. Dia bukan ya kecil, itu bukan ya mutakallim. Ya mutakallim tu ya bagi orang yang berkata-kata. Contohnya fattaquni, contohnya. Ya tu ya mutakallim nama dia. Aku kata Allah. Ud'uni, contohnya ya tu kita berhenti dengan huruf ya. Yang ni oleh kerana dia ha dhamir, ganti nama, maka kita berhenti, matikan huruf ha ini, ya. Wa kulu mir rizqihi. Kalau kita sambung wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu ya.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن صاف tu 6 harakat mak lazim ya, mak lazim kalimi faqal ya. Safat macam waladhdallin sama ya, 6 harakat mandatory. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tapi cara kita bacalah lambat cepat begitu ya. Wayaqbid kita naikkan sedikit lidah ke kata menunjukkan kita waqaf atas nun. Wayaqbid gitu ya. Yang wayaqbid itu tak sebut turut nun. Wayaqbid ada bunyi nun ya. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sadaqallahul azim. Kita berhenti sekejap ya, lepas ni kita sambung habiskan dia azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا حول ولا الله أكبر الله Kita sambung pada ayat yang ke 21 ya. Amman hadzal ladzi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah بل لجوا في عتو ونفور Utuwin dia ada sabdu tuwin wa nufur itu kama agunah ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda wajhihi itu baca cepat atau 5 harakat ya. Afaman situ baca idgham gunnah dengungkan dia. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, kalau kita berhenti wajhihi, kalau tuan-tuan baca afaman yamshi tak ada dengung, afaman yamshi tak ada dengung, dia wajib dengung. Afaman yamshi menjalahi riwayat ya, sebab riwayat Hafs dia baca dengan idgham al-gunnah dengung, riwayat Khalaf dia tak baca dengan dengung, dia baca afaman yamshi, dia baca begitu je idgham tapi tak ada dengung ya, kita kena jaga-jaga. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Ana tu pendek ya, ana nazir. Kalau kita berhenti, wa innama ana, ada alif. Kalau kita wasal tak ada alif ya. Lepas tu tanda bulat tu bulat tepat ya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Tuan-tuan Allah, kalau kita berhenti pada penghujung ayat tu, kiraan ayat tu mesti sama je. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau 6 rakaat, 6 rakaat. Keutamaan dia 6 rakaat. Contoh kita berhenti. Min azabin alim fi dhalalin mubin.
bima'in ma'in. Jangan sekejap 2, kejap 4, kejap 6. Katanya dia tidak selaras pada mat, hukum mat yang sama. Dia mat arik dia sukun. Jadi keselarasan itu mesti ada lah. Malaikat emergency dah cucuk nafas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.